Kalau korang nak entry, jangan lawan trend. Kalau dia dah berubah, kau follow the trend. Sekarang ni kalau korang tengok dekat sini, kita ada apa? Dia buat satu pergerakan menurun dan dia buat satu pergerakan menaik. Bila mana dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. So dekat sini apa yang terjadi ialah dia buat satu breakout kepada kawasan sideway tersebut. Bila dia dah breakout sideway, korang tunggu price untuk pullback, yang di mana kalau korang tengok dekat sini, dia ada buat satu resistance, dia buat satu lagi resistance, price turun dan dia melakukan satu lagi kenaikan ke atas. Dekat sinilah korang marking level ni, iaitu kawasan support become resistance. Bila mana dia dah datang, dekat sinilah korang mencari peluang untuk sell. So, dengan satu setup ni saja, korang tengok berapa pip yang aku dapat. So, kalau korang tengok kat sini, daripada sini ke sini pun dah junam lebih daripada 300 pip. Sebab tu aku cakap, nak entry jangan lawan trend, tapi kalau dia dah berubah trend, korang follow the trend. Itu saja guys daripada aku. Nak setup yang lebih padu, korang tekan link kat bawah sekarang. Assalamualaikum.